Ramai ingat durian ni semua orang boleh claim. Tapi musang king dan duri hitam sebenarnya ada hak milik Malaysia. Okey, cerita ni sangat menarik. Durian boleh ditanam di banyak negara, tapi nama durian tertentu tak semua orang boleh guna sesuka hati. Malaysia sekarang lindungi durian tempatan melalui satu sistem dipanggil Indikasi Geografi atau GI. GI ni macam cop asal usul. Dia sahkan sesuatu produk memang datang dari kawasan tertentu dan ada kualiti yang unik sebab tempat tu. Sebab tu musang king D197 dan duri hitam D200 diiktiraf sebagai durian asal Malaysia. Kalau negara lain tanam benih sama sekalipun, mereka tak boleh jual sebagai musang king dari negara X atau duri hitam keluaran negara X. Mereka kena guna nama lain sebab identiti variety tu dikaitkan terus dengan Malaysia. Yang orang selalu keliru, tapi durian kan buah kebangsaan negara lain juga. Betul, status buah kebangsaan memang tak eksklusif. Mana-mana negara boleh claim. Tapi penjenamaan antarabangsa lain cerita. GI ni yang jaga nama, reputasi dan nilai durian Malaysia di pasaran dunia. Sekarang ni, MyIPO dan Jabatan Pertanian tengah giat daftar lebih banyak varieti tempatan supaya durian Malaysia tak senang ditiru. So, lain kali bila dengar orang claim musang king, ingat satu benda. Tanam boleh, tapi nama dan identiti Malaysia yang punya.